selain di Bayan Lepas Penang ni guys, Berhad ni juga ada di Bandar Perda, Tasik Glugok, Nibon Tebal, Sungai Petani, Jitera, dan yang terkini sekarang ni untuk orang-orang Kuala Lumpur, orang Selangor, depa juga buka di Bandar Seri Putra Kajang. Dan dengar kata depa nak buka lagi ni. Ada lagi depa nak buka di Lok Start Kedah. So guys, hampa dah tak payah pening-pening dah. Kat mana nak makan berhad? Merata-rata dah cawangan depa. So tunggu apa lagi guys? Jom raya bersama Prosperity.